This war is taking our money that should be going to schools and healthcare and home care, and we're dropping bonds 12,000 miles away for a reason that no one has ever explained. That is money, that's our tax money. That should be going to the people of California, not to bombing a city halfway around the world on a theory that no one has even come up with yet. Pernah tak anda tengok slip gaji anda hujung bulan? Tengok jumlah yang dipotong untuk cukai itu dan terfikir secara jujur. Ya, perasaan tu memang menyakitkan sikit. Kan? Dan anda terfikir, adakah wang titik peluh saya ni sedang membina sekolah anak saya kat depan rumah atau adakah ia sedang digunakan untuk menggugurkan bom 12,000 batu jauhnya dari sini? Itu satu persoalan yang sangat berat sebenarnya. Ya, sangat berat. Jadi selamat datang ke sesi kupasan mendalam kita pada hari ini. Kita ada satu misi yang ringkas tapi penting. Betul, kita nak rungkai satu isu yang agak panas. Ya, kita akan membedah satu klip video yang sangat pendek, mungkin hanya beberapa saat saja, tapi ia syarat dengan satu realiti pahit yang sangat relevan dengan kita semua. Klip tu secara spesifik menyentuh tentang rakyat California kan? Ya. Tentang pertembungan antara perbelanjaan domestik dan konflik antarabangsa. Tepat sekali. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak beri sedikit penafian awal kat sini. Sesi kita hari ini bukan nak menyebelahi mana-mana pihak. Ya, kita bukan nak tentukan dasar luar negara siapa yang betul atau salah, sama ada sayap kiri atau sayap kanan. Betul. Fokus kita hari ini 100% objektif. Kita cuma nak kaji isi kandungan, logik dan macam mana hujah ketidakpuasan hati awam ni dibina dalam teks asal tu dengan begitu genius. Dan apa yang membuatkan klip ni sangat kuat pada pandangan saya adalah dia tak guna bahasa akademik langsung. Itu yang menarik. Tak ada jargon ekonomi yang pening-pening kan? Tepat sekali. Individu dalam video ni tak bercakap tentang defisit fiskal atau lebihan bajet kerajaan. Dia terus tembak pada sasaran. Dia cakap apa sebenarnya? Dia kata, peperangan ni mengambil wang kita yang sepatutnya pergi ke sekolah, penjagaan kesihatan dan penjagaan di rumah. Oh, wow. Itu satu kontras yang sangat tajam. Ya, ini bukan sekadar satu kenyataan tentang kos kewangan. Ini sebenarnya pengubahsuaian satu konsep ekonomi klasik yang kita panggil kos lepas atau opportunity cost. Kos lepas, selalunya bila dengar terma tu, rasa macam tengah duduk dalam kelas ekonomi yang membosankan. Betul. Selalunya orang akan bagi contoh kilang mentega lawan kilang meriam kan? Kalau buat A, tak boleh buat B. Sangat kering. Ya, graf keluk kemungkinan pengeluaran yang tak ada perasaan langsung. Tapi dalam kes ni, dia buat kos lepas tu jadi sangat emosional. Dia tak meletakkan bilion dolar perbelanjaan ketenteraan tu bersebelahan dengan jadual KDNK negara. Sebaliknya. Dia meletakkannya bersebelahan dengan kerusi roda warga emas, bersebelahan dengan buku sekolah budak-budak. Itu yang menjadikannya satu senjata emosi. Macam, cuba bayangkan anda ada bumbung rumah yang tengah bocor teruk. Okey, satu situasi yang mendesak. Ya. Dan anak anda perlukan duit nak beli buku sekolah. Tapi tiba-tiba anda dapat tahu, wang simpanan tu digunakan untuk baiki pagar rumah orang yang anda langsung tak kenal. Di hujung taman perumahan pula tu. Betul. Kat hujung taman yang anda tak pernah pergi. Itulah perasaan yang cuba disampaikan oleh penceramahan ni kan. Rasa dikhianati dari segi keutamaan. Analogi yang sangat tepat. Dan perhatikan pemilihan 3 perkara yang disebut tadi. Sekolah, penjagaan kesihatan dan penjagaan di rumah. Ada sebab khusus ke dia pilih 3 benda ni? Ya, ini bukan satu senarai rawak. Ketiga-tiga elemen ni sebenarnya merangkumi keseluruhan kitaran hayat manusia pada saat kita paling rentan. Oh, maksudnya dari kecil sampai ke tua. Betul. Sekolah mewakili masa depan anak-anak kita. Penjagaan kesihatan pula adalah untuk kelangsungan hidup kita hari ini. Dan penjagaan di rumah tu untuk masa tua nanti. Tepat. Ia menyentuh tentang maruah di usia tua atau bagi mereka yang kurang upaya. Jadi, bila dia susun 3 benda ni, pendengar terpaksa melihat perang bukan lagi sebagai strategi geopolitik yang abstrak. Tapi sebagai satu tindakan yang merampas terus keperluan asas manusia dari dalam rumah mereka sendiri. Dan dengan menamakan rakyat California, dia bawa isu global tu terus ke halaman rumah pendengar. Ia jadi satu kerugian peribadi. Menarik bila anda sebut perkataan abstrak tadi. Sebab saya terfikir tentang satu konsep dalam ekonomi tingkah laku. Oh, konsep apa tu?
konsep yang dipanggil ilusi fiskal. Secara amnya, kerajaan mengutip cukai secara senyap-senyap. Melalui potongan automatik dari slip gaji kita tu. Betul. Potongan automatik supaya rakyat tak begitu merasai kesakitan kehilangan wang tu setiap bulan. Wang tu jadi abstrak, sekadar nombor di skrin. Jadi mereka tak sedar ke mana perginya nilai fizikal duit tu. Ya, tapi apa yang klip ni berjaya buat adalah memecarkan ilusi tersebut dengan cara yang paling brutal. Dia beritahu kita, wang yang dipotong semalam patutnya baiki bumbung sekolah hari ini, tapi dah diterbangkan ke luar negara. Dan bila ilusi fiskal tu pecah, rakyat mula mencari alasan. Ini membawa kita kepada poin seterusnya dalam klip tu, tentang jarak. Jarak 12,000 batu tu. Ya, teks tu menyebut tentang menggugurkan bom di sebuah bandar 12,000 batu jauhnya. Separuh jalan mengelilingi dunia. Jauh betul tu? Memang jauh. Dan ini bukan sekadar fakta geografi. Ia bersandar kepada satu fenomena psikologi yang dipanggil teori tahap kontrol. Teori tahap kontrol. Boleh anda jelaskan sikit untuk pendengar kita? Boleh? Secara ringkasnya, otak manusia memproses sesuatu kejadian tu berbeza, bergantung kepada sejauh mana jarak psikologinya dari diri kita. Okey, macam mana tu? Kalau sesuatu tu berlaku dekat dengan kita, macam jalan berlubang kat depan rumah, kita akan proses ia secara konkret, terperinci dan dengan emosi. Sebab kita nampak hari-hari dan tayar kereta kita boleh pancit. Betul. Tapi kalau sesuatu tu berlaku 12,000 batu jauhnya, otak kita memprosesnya secara sangat abstrak. Ia jadi sekadar konsep dalam berita. Jadi bila disebut jarak yang ekstrim tu, dia sebenarnya menonjolkan betapa tak masuk akalnya bagi rakyat biasa untuk berkorban. Tepat. Mengorbankan ubat-ubatan yang konkret demi sesuatu yang hanya wujud sebagai idea abstrak di minda pembuat dasar. Tunggu sekejap. Di sinilah ia jadi sangat menarik bagi saya. Saya nak bawa sedikit tolakan analitikal kat sini. Silakan. Kita cakap tentang idea abstrak, teori geopolitik. Tapi klip tu mendakwa peperangan ni dibuat atas teori yang belum ada sesiapa pun fikirkan lagi dan atas sebab yang tak pernah dijelaskan. Ya, dia guna perkataan tak pernah dijelaskan. Tapi hakikatnya, kerajaan sentiasa bagi alasan. Mereka tak buat campur tangan asing dalam gelap kan? Memang tak. Ada kertas putih, taklimat keselamatan nasional, sidang media berjela-jela. Mereka sebut tentang keseimbangan kuasa, pencegahan keganasan. Jadi, adakah penceramah tu bermaksud secara literal kerajaan ni bisu? Itu satu pemerhatian yang tajam. Kerajaan memang tak bisu. Mesin birokrasi sentiasa menghasilkan alasan dan justifikasi. Jadi kenapa dia kata tak ada alasan? Sebab wujudnya satu jurang komunikasi yang sangat besar antara elit pembuat dasar dan rakyat biasa. Jurang bahasa? Ya, pembuat dasar bercakap guna jargon yang jauh, macam kelebihan strategik jangka panjang, tapi rakyat tak guna mata wang tu dalam hidup mereka. Rakyat cuma tahu harga barang runcit makin naik, bil hospital melambung. Tepat sekali. Apabila alasan pihak atasan tu terlalu teknikal atau langsung tak boleh dihubungkan dengan periuk nasib rakyat, bagi mereka alasan tu macam tak wujud. Oh, saya faham. Ketiadaan logik yang boleh diterima oleh rakyat marhan adalah sama nilainya dengan ketiadaan alasan sama sekali. Betul? Itulah maksud sinis di sebalik frasa teori yang belum ada sesiapa fikirkan tu. Ia tamparan hebat kepada golongan elit. Maknanya, papan catur geopolitik elit ni tak bermakna apa-apa kalau rumah rakyat sendiri tengah terbakar lah. Tepat. Dan pertemuan ni menyebabkan kerosakan teruk pada apa yang kita panggil sebagai moral cukai. Moral cukai. Kesanggupan kita bayar cukai secara sukarela tu ke? Bila komunikasi terputus dan rakyat tak faham kenapa duit mereka terbang beribu batu jauhnya, moral cukai jatuh merudum. Mereka rasa macam mangsa pemerasan pula, bukan lagi peserta pembinaan negara. Ya, dan itu membawa kita kepada peralihan naratif yang paling kuat dalam klip ni. Bahagian mana tu? Bahagian bila individu tu mula menuntut hak dia. Ada penekanan berulang kali pada frasa, itu adalah wang. Itu wang cukai kita. Perkataan kita kat situ. Betul. Penggunaan kata ganti nama kita tu mengubah dinamik perhubungan secara total. Macam mana tu? Boleh kembangkan sikit? Kalau kita lihat sejarah, dulu pada zaman feudal, cukai ni dilihat sebagai uhti. Tanda tunduk pada raja lah kiranya. Ya, anda bayar uhti dan wang tu otomatik jadi milik mutlak raja. Anda tak ada hak nak suruh raja bina klinik kat kampung anda.
Tapi sekarang zaman dah berubah. Kita bukan hamba. Tepat. Dengan sistem demokrasi moden, hubungan tu bertukar. Rakyat mula melihat diri mereka sebagai pemegang saham dalam sebuah entiti korporat raksasa. Iaitu negara tu sendiri. Betul. Jadi bila penceramah tu kata itu wang kita, dia secara radikal menolak idea bahawa wang tu eksklusif milik kerajaan. Dia menuntut pulangan pelaburan. Menarik metafora korporat ni. Jadi, untuk pendengar kita, mari kita kembangkan sikit analogi ni. Silakan. Bayangkan anda semua ni adalah pemegang saham dalam, kita panggil ia syarikat California. Okey, syarikat California. Tiap-tiap bulan, sebahagian gaji anda masuk ke dana modal syarikat. Anda setuju sebab anda jangka CEO syarikat akan guna duit tu untuk perniagaan teras. Iaitu kesejahteraan rakyat, infrastruktur, kesihatan. Ya, itu perniagaan teras mereka. Tapi tiba-tiba, anda dapat tahu CEO ni ambil berbilion dolar dan laburkan dalam projek spekulatif kat luar negara yang tak ada kaitan langsung. Projek yang letaknya 12,000 batu jauhnya. Dan bila mesyuarat agung tahunan, CEO gagal terangkan macam mana projek tu boleh bagi untung ke anda. Sedangkan tandas kat ibu pejabat syarikat California dah rosak teruk. Bumbung kilang bocor, pekerja tak dapat rawatan. Sudah tentulah pemegang saham mengamuk kan? Memang logik sangat kalau mereka marah. Mereka sedang menuntut dividen mereka. Tapi dividen tu bukan bentuk duit masuk akaun bank kan? Bukan, dividen sosial yang mereka tuntut adalah sekolah yang berfungsi, penjagaan kesihatan yang mampu milik. Bila kita lihat dari sudut ni, kemarahan dalam klip tu memang sangat rasional. Sangat rasional. Kerajaan dianggap dah melanggar amanah fidusiari mereka sebagai pentadbir wang rakyat. Ini benar-benar menunjukkan betapa nipisnya garisan antara tadbir urus dan sentimen awam. Kerajaan boleh ada justifikasi paling cemerlang pun. Tapi kalau gagal yakinkan ibu bapa yang tak mampu bayar kos perubatan kat rumah. Dasar tu tetap akan dilihat sebagai satu pengkhianatan. Jarak empati antara elit pembuat keputusan dan rakyat biasa akhirnya akan menghakis legitimasi kerajaan tu sendiri. Betul. Baiklah, kita dah menyelam agak dalam hari ini. Mari kita buat rumusan sikit tentang apa yang kita dah bongkarkan. Ya, klip yang beberapa saat ni sebenarnya penuh dengan isu berat. Mula-mula, kita tengok macam mana kos lepas dijadikan senjata emosi. Meletakkan bom bersebelahan kerusi roda dan buku sekolah. Kemudian, kita sentuh tentang teori tahap konstral. Macam mana jarak 12,000 batu menjadikan isu tu terlalu abstrak bagi rakyat biasa. Dan ketiadaan komunikasi atau jargon yang mengelirukan membuatkan rasional kerajaan tu tak wujud langsung pada pandangan rakyat. Akhir sekali, kita bincang pasal hak pemilikan. Evolusi rakyat dari pembayar ufti kepada pemegang saham yang menuntut dividen sosial. Ia benar-benar membuktikan yang di sebalik setiap rungutan ringkas awam ada lapisan psikologi dan ekonomi yang sangat tebal. Kalau kita sedia nak dengar secara analitikal lah. Sangat betul. Dan sebelum kita berpisah hari ini, saya ada satu pemikiran provokatif untuk anda, pendengar kita. Satu eksperimen minda ya. Ya, sesuatu untuk anda bawa berbual kat kedai kopi nanti. Berdasarkan rintihan individu tadi tentang ke mana wang kita pergi, cuba bayangkan kalau kerajaan mengubah sistem pencukaian kita menjadi sistem cukai a la carte. A la carte. Macam pesan makanan kat restoran tu. Tepat sekali. Bayangkan setiap tahun masa isi borang cukai, anda diberi kuasa untuk pilih secara spesifik peratusan ke mana wang anda disalurkan. Oh, itu radikal tu. Kan? Anda boleh tandakan 40% untuk sekolah anak, 30% untuk hospital dan 0% untuk perbelanjaan peperangan asing. Menarik. Soalan saya kepada anda semua, adakah sistem a la carte ni akan mewujudkan satu utopia demokrasi di mana kerajaan akhirnya terpaksa dengar suara pelaburnya? Atau adakah ia akan meruntuhkan fungsi negara? Ya, kerana projek jangka panjang yang penting tapi tak popular macam pertahanan sempadan atau persediaan wabak tiba-tiba akan kebuluran dana. Di manakah letaknya titik keseimbangan tu? Antara hak anda ke atas wang anda dan kelangsungan sesebuah negara. Sesuatu yang berat untuk anda fikirkan. Pasti akan buat otak ligat berfikir. Terima kasih kerana menyertai sesi kupasan mendalam kita pada hari ini. Teruskan sifat ingin tahu anda, jangan pernah berhenti mempersoalkan naratif di sekeliling anda. Dan kita jumpa lagi.